Alright guys, welcome back to the channel. Jadi, video kali ni kita nak buat special lagi. Right, kita nak ulas satu topik yang sangat-sangat penting. Okay, terutama untuk momentum trader. If you ni fokus long term investment, okay, tak penting lah. Alright, tapi if you buat short term trading, sangat-sangat penting untuk you faham market depth. Alright, so topik kita hari ni adalah memahami market depth untuk trading harian. Jadi sangat-sangat penting, kita akan share nanti kenapa penting. Right, kita akan tunjuk nanti market depth tu apa. Right, penting sangat untuk yang mahir topik ni in order untuk you nak buat short term trading. Right, so tanpa melengahkan masa, jom kita cerita. So macam biasa kita nak ulas sikit, kita nak buat intro sikit tentang market update. Okay guys, jadi kita tengok minggu ni actually sangat slow if you tanya saya. Okay, mungkin minggu-minggu sebelum ni banyak counter dah start naik daripada permulaan uptrend, daripada bawah, daripada base dah start breakout. Okay, dah start buat trend baru uptrend. However, kita nampak this week banyak counter ni buat pullback. Okay, so actually it's a good thing. Benda ni biasa Jadi bila saham naik, banyak naik, ramai orang akan tanya contoh, oh tuan boleh beli lagi ke? Dekat mana nak beli? Tapi bila jatuh, bila rehat, ramai orang akan alamak tuan, seluruhnya market. Jadi kita kena be different daripada ramai orang. Iaitu kita kena tahu lebih baik kita beli sebenarnya waktu merah lagi daripada waktu hijau. Obviously overall trend tu kita nak dia hijau lah. Meaning contohlah kita ambil satu saham, let's say di breakout 40 sen. Dia dah naik 46 sen. Bukan 46 sen tu you beli, bukan 48 sen tu you beli. Mungkin you nak beli, dia pull back balik mungkin 40 sen juga. Kalau dia breakout 40 sen, dia dah naik 46, 47, 48, dia jatuh 41, 40, inilah time you nak collect sebenarnya. Tapi kalau dia jatuh 38, 37 tu dah tak best lah. So kena kena pandai bezakan peluang tu dengan harga tinggi. Jadi bila harga dah terlalu tinggi, you baru you nak beli, and then bila jatuh you tengah loss sekarang. Kan? Sebab counter dah banyak buat pullback. So sebenarnya banyak counter sekarang dah ada buat pullback di area-area support juga, hampir support. Okay, saya tak boleh sebut lah obviously counter tu, tapi if you tengok counter-counter tag pun banyak yang rehat minggu ni. So inilah waktu kita nak tengok balik. Alright, dekat mana kita boleh intro semua. Okay, so itu saja intro sikit. Alright guys, so inilah market depth. Inilah right yang dinamakan sebagai market depth ini. Kotak dekat sini. Okay, so ada beberapa kita panggil komponen penting untuk you tahu dalam market depth ni lah. Alright. Okay, so first adalah ni, nampak tak layer ni? Ni kita panggil layer. Okay, nampak tak? Ada dekat sini, ada dekat sini, ada dekat sini. Jadi kita ada dua kotak. Alright, satu adalah best buy, pembeli. Okay, satu adalah best sell. Okay, penjual. Penjual terbaik lah basically. Okay, so you bayangkan, right? You bayangkan bila contohlah harga rumah. You bayangkan harga market let's say RM400,000. Tapi you boleh jual tak RM400,000? Mungkin boleh, mungkin tak. Bila you boleh jual harga rumah tu dekat RM400,000, bila ada pembeli dekat RM400,000, then yes, you boleh jual. Tapi let's say lah, pembeli ada dekat RM380,000. Kalau you nak jual sekarang, walaupun harga market RM400,000, you tetap kena jual RM380,000. Melainkan you sanggup tunggulah. Tadi kita cerita kalau you nak jual sekarang. Jadi konsep yang kita panggil apa benda ni, harga RM400,000 kena jual RM380,000. Inilah yang dinamakan sebagai spread cost. Okay, cuma dalam saham, bestnya dalam saham ni, spread cost kita sangat-sangat kecil. Okay, so kalau rumah tadi kita ambil harga RM400,000, nak jual RM380,000. Nampak? Jauh tu, berapa persen tu. Tapi dalam saham, kita ambil contohlah Nation Gate ni, kalau kita tengok harga market 158. Maksudnya RM1.58. Kalau kita ada, let's say lah, kita ambil harga ratus ribu contoh, RM158,000 dalam nilai ringgit ratus ribu lah. Dan kalau kita nak jual, kita boleh jual sekarang. Boleh tak jual RM158,000? Tak boleh. Okay, kita kena jual RM157,000. Kenapa? Sebab pembeli ada dekat 157 saja. Jadi konsep dia sangat mudah. You tengok dekat sini, nampak tak ada best buy pertama, ni kita panggil layer 1 lah. Okay, best buy L1, layer pertama, L2, L3, L4, L5. Maksudnya, pembeli paling offer harga mahal sekarang adalah dekat 157. Meaning, kalau kita nak jual, mestilah kita kena jual dekat orang yang nak beli. So, kalau kita nak jual sekarang, at this moment, faham ayat tu? At this moment, kita kena jual harga 1.57. Faham?
Okey, kenapa kita walaupun harga market 158, kenapa tak boleh jual 158? Sebab pembeli tak ada dekat 158, best pembeli ataupun kita panggil sebagai best buyer dekat 1.57. Jadi kalau kita nak jual sekarang, kita kena jual dekat harga 157. Faham eh? Okey. Let's say kita nak membeli. Right. Kalau kita nak membeli sekarang, harga market 158, boleh tak kita beli 158? Boleh. Kenapa? Bukan sebab kalau boleh beli memanglah boleh harga market, tak. Alright? Kena tengok market depth. So kalau kita tengok dekat market depth sekarang, boleh tak kita beli harga market? Nanti saya ambil contoh, tak boleh beli harga market, boleh jual harga market. Nah, ini kita ambil contoh, boleh jual harga apa ni, boleh beli harga market, tak boleh jual harga market. Okey? Right. Boleh tak kita beli harga market sekarang? Boleh. Sebab ada penjual. Ingat kita nak jual, kita kena ada pembeli. Kita nak beli, kita kena ada penjual lah, orang yang jual. Jadi sekarang ni, harga market 1.58. Boleh tak kita nak beli dekat 158? Boleh. Sebab ada penjual dekat harga 1.58. Faham? Okay, sangat-sangat mudah konsep tu. Jadi 1.59 ni adalah net seller, 16 ni adalah net seller, 161 ni adalah net seller. So benda ni sangat-sangat penting. Okay. Tadi kita ambil contoh, boleh beli harga market, tak boleh jual harga market. Okay, sekarang ni cuba you tengok market depth. Saya tanya balik. Boleh tak kita jual harga market? Boleh. Nampak tak? Boleh tak sekarang ni kita jual harga market? Tuan, tadi tak boleh jual harga market sebab buyer tak ada dekat harga market. Sekarang ni SFP Tech harga 215. Ada tak buyer dekat 215? Ada. Okay. So yes, kita boleh jual harga market. Nampak tak? Kalau emas, jangan mimpi you nak jual harga market. Takkan dapat. Betul? Kalau rumah nak jual harga market pun sangat susah. Tapi saham lain. Okay? Sebab saham ni spread cost dia sangat-sangat kecil. Okay? So contoh macam SFP Tech ni, alright, harga market 215. Kita boleh jual 215 harga market. However, kita tak boleh beli harga market. Sebab apa? Ingat, kita nak beli, kita kena ada penjual. Ada tak penjual dekat 215? Tak ada. Penjual best seller pun, paling murah pun ada dekat 220. Meaning, kalau kita nak beli sekarang, kita kena beli harga 220. Ingat, simple je. Nak beli kena ada penjual, tengok dekat best seller. Nak jual kena ada pembeli, kena tengok dekat best buyer. Jadi isu yang selalu ramai orang tanya saya, okay, saya ada lebih kurang 1,000 klien sekarang. Ramai selalu tanya, Tuan, kenapa harga dah pergi dah dekat 215? Contoh kan nampak ni, harga dah pergi 215 dah. Saya dah queue 215 daripada semalam dah. Kenapa masih tak dapat lagi order saya? Okay, jawapan dia adalah belum kenalah queue you. So contohlah dekat sini kalau kita tengok, alright, kalau kita tengok dekat sini nampak tak ada 20,000 lot tengah queue. Okey, ni penting. Ni yang kedua lah. Ni mungkin kita buat di bahagian 2 explanation dia. Okey. So nampak tak dekat sini ada 20,715 lot. Jadi bila you queue, contohlah you queue 100 lot, apa akan jadi? Okey, nanti you akan nampak ada kat sini jadi tambah 100. So dia akan jadi 20,815. So you maksudnya nak kena order you tu kena habis dulu 20,715 ni, kena ada orang jual dulu 20,715 ni, ataupun 20,715 ni tarik queue dia. Dia tak jadi beli. Barulah kena giliran you, sampai kena giliran yang 100 lot you order tadi, barulah order you fill. Barulah dia akan tulis all match. Faham? Kadang-kadang partial match. Kenapa? Partially match. Sebab mungkin dia jual-jual kena half je you punya you beli tadi, yang you order tadi, lagi half tak kena. Tiba-tiba naik harga saham. Tuan, kenapa half je kena ni? Sebab half je sempat you beli. Faham? Okay? So, kena faham konsep tu. Jadi, walaupun harga market 215, you boleh tak beli 215 sekarang? Tak boleh. You kena queue kalau you nak beli 215. Kalau you nak beli terus, selalunya kalau tengah laju kita akan beli terus, best sell lah. Okay? So, kalau you nak beli terus, you kena beli dekat harga penjual, best sell. Okay? Penjual terbaik. Okay? So, guys, itu konsep dia. Jadi, kenapa order you tak fail bila you nak beli tu? Sebab you tengah queue. Okay, sama juga. Ada orang macam Nation Gate tadi, contoh kita ambil. Ni contoh beli tak dapat. Okay, contoh Nation Gate tadi, let's say. Okay, Tuan, tadi Nation Gate dah singgah dah 158. Tapi order saya tak fill. Kenapa?
Dah sekarang dah jatuh dah 155. M plus rosak ke ni? Apa ni tuan? Kan? Sebenarnya boleh jadi, nampak tak ada 400 slot dekat sini, ada 400 slot dekat 158 ni. Mungkin order you di, let's say contohlah, sebelum ni ada 325. So you pun queue 100 lot contoh. So dia jadi 425. So orang beli 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 beli, beli sampai tinggal 200 lot je. Maksudnya tak kena order you, pum jatuh balik. So, itulah reason dia tak match. Kenapa? Sebab orang belum beli lagi order you. Right? Alright guys, itulah secara ringkasnya apa itu market depth. Jadi guys, kalau video ni dapat at least lah 30 likes, okay, kita akan buat lagi part 2 market depth. Saya akan explain lebih mendalam tentang market depth. Ingat guys, market depth ni sangat-sangat penting untuk momentum trader, untuk trader short term lah. Okay, so guys, if you like this kind of video, make sure you guys like, comment, right, dan sharekan video ni kepada kawan-kawan yang belum subs. Make sure you guys kasih subs. Dan yang nak join grup kita, pergi je link dekat bawah, alright, dekat link tu, tekan je masuk public channel kita. I'll see you guys in our group. Thank you. Bye.